Refugi ni adalah mereka yang datang masuk tanpa izin. Kebiasaan orang akan cakap ni kumpulan-kumpulan Rohingya lah. Tetapi perbezaan dengan masyarakat stateless di Sabah ni ataupun masyarakat Melayu Campar ni agak berbeza. Contoh pelarian daripada tahun 1970-an. Kerana berlakunya peperangan masuk Malaysia dan mereka telah diberikan dokumen IMM 13 dikeluarkan oleh pihak Jabatan Imigresen Negeri Sabah. Beza antara pendatang tanpa izin tidak dibenarkan masuk, pendatang dengan izin dibenarkan masuk dan diberikan dokumen. Mereka menyambung dokumen ni daripada generasi-generasi dan ada sebahagian mereka dikeluarkan dokumen-dokumen yang diiktiraf oleh kerajaan negeri. Tiba-tiba pada tahun 2012, anak cucu kepada pelarian IM13 ni tiba-tiba tidak dikeluarkan dokumen sambungan. Bila tak sambung IM13 ni, anak cucu mereka ni akhirnya tidak mempunyai dokumen. Mereka lahir di Malaysia, ada sijil lahir, mereka tidak mempunyai asas-asas menunjukkan mereka mempunyai pendaftaran di negara-negara seperti Filipina, Indonesia. Kalau tanya dengan dia orang, kenapa kamu pegang sijil lahir? Jawapan mereka, bukan kami saja pegang sijil lahir di Malaysia ni. Bapa kami, datuk kami, nenek kami pun pegang sijil lahir di Malaysia. Yang mana keturunan mereka ini adalah pemegang dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri yang bernama IM13. Jadi tidak sama dengan status isu yang Rohingya ni. Suka tak suka mereka dah berada di sini. Jadi, bila mereka berada di sini, terdapat krisis-krisis. Krisis utamanya adalah krisis kemanusiaan. Apabila anak-anak mereka ni tidak dapat belajar di sekolah. Jadi, mereka ni menjadi manusia yang kurang adab dan kurang beretika. Dan berada di Malaysia. Kalau kurang adab dan kurang beretika ada di luar ni, tak apa. Perbezaan orang Rohingya dengan orang di Sabah ni, stateless ini, telah berasimilasi dengan orang tempatan. Yang perlu kita bimbang adalah jika mereka tidak direkodkan. Bayangkan kamu jadi pegawai penyiasat atau pegawai operasi tangkapan. Nak tangkap ni macam mana? Kalau kita pun tak tahu identiti dia, kalau ada penjenayah di kalangan stateless ni, tidak akan dapat dikenal pasti. Jadi laporan polis yang dibuat oleh mangsa-mangsa, pihak polis akan jawab dengan mudah. Identiti suspek tidak dapat dikenal pasti. Nombor 2, atas faktor ekonomi. Kita duk marah kenapa stateless ni tak bayar cukai pendapatan. Tanpa ada identiti, tidak akan ada nombor cukai. Nombor 3, kesihatan. Kita perlu merekodkan kesihatan semua orang. Jika berlaku apa-apa wabak, maka dapat membantu kita mengenal pasti orang yang dijangkit dengan jangkitan wabak-wabak tertentu. Yang keempat, penggajian. Kita bawa masuk Bangladesh, Nepal, Myanmar kerja di Malaysia. Dalam sektor-sektor 3D yang tidak diminati oleh orang Malaysia. Katalah satu orang Bangladesh, gaji dia 1,700. Campur OT dapatlah dalam RM2,700. Dia akan gunakan RM1,000 di Malaysia. 1,700 akan hantar ke Dhaka. Kalau kita berikan identiti kepada stateless di Sabah atau di mana-mana, mereka ni boleh memenuhi keperluan kerja dalam sektor 3D. Katalah kita ambil stateless Sabah bekerja di Semenanjung dalam sektor-sektor pembinaan ni. Sama juga gaji dia, 1,000 pakai di Kuala Lumpur, 1,500 dia hantar ke Sandakan, ke Tawau, ke Lahad Datu, dibelanjakan oleh mak bapak keluarga mereka yang berada di Sabah. Berapa banyak keuntungan yang kita dapat save daripada aliran tunai dikeluarkan ke negara luar. Gaji mereka akan dibelanja di Malaysia. Di manakah boleh merugikan negara kita ni? Ini tidak melibatkan perlembagaan persekutuan, tidak mengubah apa-apa status berkaitan dengan pengundian. Tidak ada langsung keutamaan diberi sebagai warga negara. Hanyalah satu identiti sebagai seorang manusia supaya mereka dapat menyumbangkan kerja, menyumbang dalam faktor ekonomi, potensi yang ada pada mereka dapat dibawa kepada negara kita dan sekaligus situasi win-win